Berdasarkan situasi politik yang memerlukan sokongan umat Islam dan situasi peperangan seluruh dunia, mana umat Islam diserang, yang mana satukah yang paling utama dalam konteks jihad? Dia kata hak mana kita nak utamakan dalam konteks jihad? Tengok benda makna jihad. Jihad ni al-jahdu, maknanya kita bersungguh-sungguh. Bersungguh benda, cari piti, makan darah. Tak, bersungguh-sungguh tolong agama. Siapa yang bersungguh tolong agama, dia telah dikira berjihad. Dia bersungguh dengan tulisan, maka dia berjihad dengan tulisan. Dia bersungguh dengan ceramah, dengan mengajar, dia berjihad dengan lidah. Dia bersungguh dengan beri derma pada tabung-tabung perjuangan. Bersungguh, bukan RM1.50, sungguh dia kalau nak beri sumbangan. Nah, maka dia berjihad dengan wang. Makna jihad al-jahdu, tolong dengan bersungguh. Kalau tolong lebih kurang, tidak dipanggil jihad. Maka jihad yang paling utama, peperangan yang berlaku sekarang di Chechnya. Mujahidin Islam berhadap dengan peluru-peluru musuh Rusia laknatullah. Itu jihad yang paling tinggi, iaitu jihad dengan darah. Jadi di mana-mana saja ada peperangan orang Islam berperang dengan tentera kafir laknatullah, di situ jihad yang paling utama. Ulama telah menggariskan macam di Palestin, nampak negeri-negeri jiran wajib berperang menyerang Israel sekarang ini. Syria, Jordan, apa benda ni, Lebanon, Mesir, Arab Saudi, semua sedang menanggung dosa kerana tidak menyerang Israel. Hukumnya fardhu ain, negeri sempadan, hapuskan musuh Islam yang menganiaya negeri Islam di sebelahnya. Nah, kita yang jauh fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Nampak? Jadi kalau Malaysia ni duduk sepadang Palestin, wajib Malaysia kena atur komando. Nah, untuk berperang dengan tentera Israel. Dak atau berdosa, hukumnya gitu. Itu jihad. Bukan nanti nak latih suasana politik. Nampak? Sebab tu kita dengar pemuda daripada Kanada baru 2 bulan masuk Islam, orang putih daripada Ontario, dah mana 21 tahun jadi Kristian, tiba-tiba masuk Islam. Tengok kelebihan jihad, ambil tiket kapal terbang, pergi ke Chechnya. 3 minggu duduk di Chechnya, lepas latihan terus dapat syahid. Nampak? Kita pandai berebut Wang Esang sini.